Yong Tau Foo. Bahan-bahan: mula-mula, belahkan ikan dan ambil isinya dengan sudu. Cincangkan ayam sehingga halus. Seterusnya, masukkan isi ikan ke dalam mesin pengisar dan kisar halus. Tambahkan isi ayam, tepung ubi, garam, serbuk lada sulah, Ajinomoto dan kisar halus. Selepas itu, tambahkan air sehingga menjadi pes yang melekit dan licin. Cedok pes dan hentakkan beberapa kali supaya teksturnya lebih elok. Potongkan cili dan terung. Masukkan pes ikan ke dalam cili, terung, pucuk dan tahu. Goreng sehingga keemasan. Angkat dan ketepikan. Hidangkan semasa panas.